hantar lagi sekali. Cubaan kedua. Ini benda-benda yang orang kata mujahadah lah yang kena berlaku lah bila buat pakai AI ni. Macam inilah dia buat. Tunggu dua ni. Okey. Coach, boleh tak buat dua orang yang berdialog? Boleh. Just kita beritahu je lah. Dua orang dan ni. Fasihah dia dah siap dah. Mesti cantik hasilnya. Kalau dia dah buat ni, mari kita tengok hasil Fasihah. Okey, Fasihah dah buat dah. Okey, kita cuba download hasil kerja dia. Kalau guys sambil-sambil tu, selain dia tengok saya, you buat lah. Kan? Ni saya pakai yang orang kata pakai dalam Canva. Memang dia alah, tak boleh juga. Aduh, tak apalah. Kan dia dah tak bagi. Okay. Hi sir, have you tried our new Kampung fried rice? It's really delicious and easy to prepare. Oh, really? What's special about it? Okay, jap. Saya tukar pemerhatian dekat ni video. Okay, saya mainkan lagi sekali. Hi sir, have you tried our new Kampung fried rice? It's really delicious and easy to prepare. Oh, really? What's special about it? Oh yeah. Nah, jelas. Bagus. Okey lah. Ni awak pakai apa tadi saudari? Pakai apa tadi yang awak buat tadi? Fasihah. Pakai Canva ke pakai Flow? Tolong jawabkan sikit. Aku pakai Canva Okey, good. Jadi alhamdulillah. Saya buat pula kena strike pula. Cikgu buat kena strike. Alamak, mungkin salah kot. Fasihah pakai Canva Okey, good. Sebenarnya dia lebih kurang macam itulah tadi. Kita letakkan dia punya arahan, kasih jalan, tengok. Okey, yang tadi sahabat kita yang seterusnya Azul. Okey. Ini pun buat lawa ni. Okey, kejap. Kita panggil dia punya sistem dia. Dah muncul ke belum? Okey, download. Okey, saya panggilkan. Oh lama, ini pun lagi canggih dia. Tengok ni. Oh, nak tengok ni. Ini dia pakai muka dia lah. Mana beliau jana pada guna akaun guna Nano Badana dan terus jadi senang aja. Yang ini saya nak tanya tadi, Allahumma sholli ala sayyidina. Apa? Husniah pakai apa? Yang untuk janakan benda ni, Canva atau Flow? Saya harap Canva jugalah. Canva. Husniah pun pakai Canva. Jadi okey, alright. Yelah, mana Canva pun dah boleh pakai lah. Cuma saya punya demo dua benda tak jadi lagi kan. Okey. Jadi kita masa ni saya nak tunjuk satu lagi teknologi yang which is kita boleh pakai. Boleh tak kita teruskan kita punya perjalanan? Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodal AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Sebab, subscribe guys, jom nak join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodal AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Sebab, subscribe guys, jom nak join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.